Hai semua. Okey, pernah tak anda tengok tong sampah kat rumah dan tiba-tiba terfikir, banyaknya sampah kita ni. Ya, hari ni kita akan borak pasal satu strategi yang nampak simple tapi impaknya, wow, sangat besar. Jom kita bedah siasat sama-sama amalan 5R ni untuk bumi yang lebih bersih. Cuba tengok ni. Rasanya semua orang biasa nampak kan? Inilah realiti kita setiap hari. Kita semua menghasilkan sisa dan sisa ni bukan je makan ruang tapi dia bagi tekanan yang sangat hebat pada planet kita. Masalah ni, ia bermula dengan kita dan sebenarnya ia juga boleh berakhir dengan kita. Tapi jangan risau dulu. Ada jalan penyelesaiannya. Sekarang, mari kita kenali konsep 5R. Ia bukan sekadar senarai biasa tau, tapi satu pendekatan yang betul-betul boleh ubah cara kita pandang sisa. Daripada kita nampak ia sebagai satu masalah, kita akan boleh nampak ia sebagai satu peluang. Dan ini yang paling penting sekali untuk kita faham ya. 5R ni, ia bukan sekadar senarai untuk kita hafal, bukan. Ia sebenarnya satu plan tindakan yang betul-betul praktikal. Satu blueprint yang bagi kita semua ni kuasa untuk buat perubahan yang sebenar. Bermula dari mana? Ya, dari rumah kita sendiri. Baiklah, jom kita tengok plan tindakan ni. Ada 5 langkah utama dan ia disusun ikut keutamaan tau. Pertama, tolak atau refuse. Kedua, kurangkan, reduce. Ketiga, guna semula, reuse. Keempat, kitar semula, recycle. Dan yang terakhir sekali, pulih semula, recover. Sekarang kita akan kupas satu persatu. Okey, kita mulakan dengan 3 yang pertama. Apa yang best pasal 3R yang awal ni ialah fokus dia adalah untuk cegah sisa tu daripada wujud langsung. Fikirkan ia macam barisan pertahanan kita yang pertama dan yang paling power sekali. Langkah pertama dan yang paling berkuasa, tolak. Maksudnya kita secara sedar buat pilihan untuk cakap tak nak pada benda-benda yang kita tak perlu. Terutamanya barangan pakai buang yang sekejap je guna lepas tu terus jadi sampah. Contohnya macam straw plastik ataupun beg plastik percuma tu. Jadi, mantra dia senang je. Ingat ni, katakan tidak kepada plastik sekali guna. Satu tindakan kecil, macam kita tolak straw kat kedai makan atau bawa beg sendiri masa shopping. Bila semua orang buat, impak dia jadi sangat-sangat besar. Seterusnya, kita ada kurangkan. Yang ini pula pasal kita berhenti sekejap sebelum beli apa-apa dan tanya diri sendiri satu soalan mudah. Aku betul-betul perlukan ke benda ni? Bila kita kurangkan apa yang kita beli, secara automatik kita kurangkan sampah yang akan kita hasilkan nanti. Prinsip dia memang mudah. Beli hanya apa yang anda perlukan. Bila kita buat macam ni, bukan je dompet kita yang selamat, tapi kita juga kurangkan permintaan untuk hasilkan barang baru. Dan semestinya, kurangkan pembungkusan yang melampau-lampau tu. R yang ketiga, guna semula. Di sinilah kita boleh jadi kreatif sikit. Ini semua tentang nak panjangkan hayat sesuatu barang tu. Daripada kita buang lepas sekali guna, apa kata kita fikir cara nak guna dia lagi dan lagi dan lagi. Jadi, jom kita latih diri dengan tabiat baru ni. Sebelum buang, fikirkan jika ia boleh diguna semula. Botol kaca tu boleh jadi pasu bunga. Bekas aiskrim boleh jadi tempat simpan barang-barang kecil. Serius, kemungkinannya tak ada had. Baiklah, kita dah settle barisan pertahanan kita tadi. Tapi macam mana pula dengan sisa yang memang tak dapat dielakkan? Di sinilah 2 langkah terakhir ni masuk. Ia ajar kita cara nak uruskan sisa yang ada dengan cara yang paling bertanggungjawab. Okey, yang ini kita semua dah biasa dengar. Kitar semula. Proses ni dia ambil bahan buangan macam kertas, plastik, kaca, logam dan dia proses balik untuk jadi produk baru. Benda ni sangatlah penting sebab ia kurangkan keperluan kita nak gali atau tebang semua-semua asli yang baru. Tapi nak bagi kitar semula ni betul-betul menjadi, kuncinya satu je. Kena asingkan sampah tu dari awal lagi. Jadi ingat benda ni, asingkan sisa anda, beri ia peluang kedua. Senang je kan? Bila kita dah tolong asingkan siap-siap, proses nak bagi nyawa kedua kat barang-barang tu jadi jauh lebih mudah. Dan yang terakhir sekali dalam senarai kita, pulih semula. Ini untuk sisa yang betul-betul memang tak boleh nak dikitar semula dah. Ia libatkan teknologi yang lebih canggih. Contohnya, ada proses sisa ke tenaga, di mana sisa ni dibakar dalam loji khas untuk hasilkan haba dan elektrik. Inilah cara kita perah nilai terakhir dari sisa tersebut.
Cuma, penting untuk kita faham, ini adalah pilihan yang paling akhir selepas kita dah cuba semua R yang lain. Ya, ia memang bantu kurangkan sampah yang pergi ke tapak pelupusan, tapi fokus utama kita mesti kekal pada 4 R yang pertama tadi. Jadi, kita dah pun lalui ke-5 R. Perkara paling penting untuk kita ingat ialah kuasa untuk berubah tu sebenarnya ada kat tangan kita sendiri. Mungkin tindakan kita seorang nampak kecil, tapi bayangkan bila berjuta-juta orang buat benda yang sama, impak kolektif dia memang luar biasa. Jadi, jom kita imbas balik sekejap. Senang je nak ingat. Tolak, katakan tidak. Kurangkan, guna sikit je. Guna semula, pakai banyak kali. Kitar semula, proses jadi barang baru. Dan pulih semula, jana tenaga atau bahan. Nah, panduan poket yang cukup sempurna untuk anda semua. Dan ini, ia bawa kita kembali ke mesej utama kita. Segalanya bermula dengan satu keputusan yang mudah. Amalkan 5R untuk bumi lebih bersih. Ia bukan sekadar slogan tau. Ia adalah satu komitmen, satu janji kita pada masa depan planet ni. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini daripada 5 langkah ni. Yang mana satu agaknya yang anda akan mulakan hari ini juga. Tak perlu buat semua serentak. Pilih satu je dulu dan mulakan perubahan tu. Terima kasih sebab luangkan masa. Jom mulakan langkah kecil kita sekarang.